Bayangkan kalau saya cakap, zaman sekarang nak lancarkan startup ataupun syarikat tak perlukan venture capitalist, tak perlu daftar syarikat, tak perlu ada produk pun dulu. Yang kita perlu cuma satu benda je, iaitu idea. Lepas tu kita tweet idea kita dan tag @launchcoin dan letakkan tiker nama idea tersebut dan dah siap, tiba-tiba token pun dah launch. Kalau ramai orang percaya, mereka belilah token tu. Dan kalau market cap mencecah $100,000, kita dah boleh mula kutip dana daripada trading fee. Literally, konsep ni adalah modal dari internet. Hari ini kita akan sembang pasal satu kripto baru yang ada konsep yang gila sikit. Nama token tersebut ataupun projek tersebut adalah Belief ataupun dalam bahasa Melayu percaya. Dan konsep baru yang dia nak bawa ataupun mungkin naratif baru yang dia nak bawa adalah Internet Capital Market, ICM. So, adakah ini masa depan crowdfunding dalam Web3 dan blockchain, ataupun ini hanyalah satu klon daripada pump fund punya hype? Dan Assalamualaikum, salam kripto. Belief ni dia datang dari tim yang sama yang membina Cloud, aplikasi SocialFi yang sempat viral kejap. Namun sekarang mereka dah tukar strategi mereka dan mereka buat rebranding dan mereka gabungkan beberapa elemen seperti SocialFi, spekulasi token dan juga product validation dan jadikan satu platform launchpad berkonsep baru yang mirip-mirip Kickstarter yang hanya bersandarkan kepercayaan. Dan ini bukan deck yang biasa-biasalah. Bukan tempat melahirkan meme coin je. Konsep dia senang je. Idea datang dulu, produk tu nanti cerita. Jadi token ni dia wujud dulu dan siapa-siapa yang percaya dekat token yang diwujudkan dalam platform ni, dia boleh beli dulu. Okey, sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan fokus terhadap flow token ni ataupun flow project ni. Yang pertama, kita boleh tulis idea kita dekat Twitter. Saya bagi contoh. Sekarang ni musim mental health dan sebagainya. Kita pun nampak ada yang bergaduh. Ada orang cerita pasal Mescom ni tak bagus dan sebagainya. Antara kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos Mescom. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Jadi contoh, app untuk organize mental health punya problem. Okey? Dan kita boleh tag Launchcoin, @launchcoin dan letak ticker. Contoh nama coin ni adalah HEAL, H-E-A-L. Letak ticker HEAL. Itu je. Kalau orang berminat, mereka akan beli token tu melalui DEX ataupun aplikasi Belief. Aplikasi ni ada dekat iOS je lah buat masa sekarang. Kalau token itu mencapai market cap $100,000, token HEAL tu dia akan graduate. Maksudnya apa? Token itu dah boleh didagangkan di open market seperti Radium punya DEX. Dan sebagai pencipta token HEAL ni, tuan-tuan dan puan sebagai creator boleh tuntut 50% daripada trading fee. Dan lagi 50% ni akan masuk ke dalam platform Belief. Dan dengan dana yang kita dapat 50% ni, kita boleh launch produk yang sebenar. Okey, jadi harap tuan-tuan faham, token dulu baru produk. Tapi apa yang lagi menarik pasal konsep ni, dia ada flywheel punya konsep. Maksudnya setiap tweet, setiap ticker baru secara automatik jadi marketing untuk application Belief ni. Ibaratnya diorang dapat free marketing bila orang launch token dekat platform mereka. So dekat sini nampak agak smart lah. Tapi
kita kena jujur, let's be honest lah. Sudah tentu ada beberapa red flag yang saya nampak dalam projek ni, yang mana yang pertama sekali, of course token ni baru-baru ni sangat viral. Jadi ramai yang sedang FOMO. Setakat recording video ini pada 14 Mei, dia punya FDV fully diluted valuation adalah sekitar 235 juta. Dan juga trading volume dia hampir separuh 100 juta. Jadi memang obvious bila token ni tengah hype, of course kita akan nampak dia pump. Dan bila hype tu dah mula surut, harga token ini boleh jatuh dengan drastik. Dan yang kedua ni lagi penting lah. Tidak ada benefit untuk belief holders. Macam contoh dia ada bagi revenue share ke, ataupun dia buat buyback, ataupun token burn. Benda ni kita tak nampak lagi lah daripada dia punya developer. Sekarang orang beli token ni bukan sebab dia punya value sebenar. Sekarang orang beli token ni hanya semata-mata kerana momentum dan naratif je. Dan kalau mereka tak perkenalkan mekanisme token yang proper, hype ni mungkin akan bertahan sekejap je. So, kita cerita pasal solution dia lah. Saya nampak ada 3 jalan untuk tengok token ni boleh pergi long term ataupun tidak. Yang pertama, dia buat konsep buyback dan burn, di mana dia gunakan hasil yuran untuk membeli token dekat market dan dia bakar token tu. Jadi dia boleh bantu kekalkan harga sebab supply token ini tak naik. Yang kedua, dia buat konsep revenue sharing, di mana dia bagi creator pilihan untuk salurkan revenue kepada pemegang token creator tersebut. Jadi holder untuk creator tersebut pun akan dapat reward juga. Dan yang ketiga adalah adanya integrasi produk. Kalau token itu boleh unlock fungsi dalam produk sebenar yang mana-mana founder nak launch, itulah baru utility yang sebenar. Walaupun sekarang masih awal, saya nampak potensi besar dalam projek Belief ini. Bukan semua orang mampu nak buat startup unicorn berbilion-bilion dolar bagai. Kadang-kadang cukuplah sekadar bina bisnes yang bernilai 2 ke 3 juta yang boleh sustain kehidupan usahawan tersebut, dan juga dia boleh buat something berdasarkan passion dia. Dan sekarang usahawan dah boleh tokenkan idea tanpa perlu tunggu investor besar ataupun tanpa perlu korek duit tabung untuk launch produk mereka. Sudah tentu ini hanyalah pandangan saya. Saya dah utarakan kebaikan dan keburukan projek ini. Tuan-tuan puan-puan kena buat pilihan sendiri dan research sendiri. Jadi adakah Belief App akan jadi platform crowdfunding Web3 yang berjaya? Mungkin. Adakah bisnes model dia sustainable? Belum lagi. Tapi adakah ini salah satu eksperimen Web3 yang paling menarik buat masa sekarang? 100% confirm. Jadi tuan-tuan puan-puan, cuba komen dekat bawah. Apa idea token tuan-tuan puan-puan mungkin nak buat? Mana tahu boleh tweet dan terus dapat duit daripada pelabur-pelabur internet di seluruh dunia. Dan kalau tuan-tuan puan-puan dah lancarkan token, boleh komen nama token tu. Mana tahu tuan-tuan puan-puan ada produk ataupun projek yang menarik yang mungkin ada potensi. Saya buat main-main lah satu token dan letak nama dia Uji. Sempena nama Uji sebab kita main-main, kita letak nama Uji, boleh tengok. Tak ada siapa yang beli. Okey. So jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng ni untuk naratif gila-gila yang kita boleh buat duit dalam Web3. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.